2005, perpaduan bermaksud penggabungan atau perilahan bersepadu, ataupun dalam bahasa yang lebih mudah iaitu persepaduan antara masyarakat yang berbagai kaum. Dan bagi yang kedua, merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat 2005, definisi bagi aktiviti ialah sesuatu kegiatan yang dijalankan oleh seseorang ataupun lebih dipahami sebagai sesuatu perkara yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Dan untuk yang ketiga pula, merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat 2005, kemasyarakatan membawa maksud keadaan sesebuah masyarakat. Kemasyarakatan juga bermaksud perkara-perkara yang berkaitan dengan masyarakat, termasuklah juga hubungan antara individu dalam masyarakat, tanggungjawab sosial, perpaduan dan aktiviti yang memberi manfaat kepada tujuan saya menjalankan kajian ini adalah kerana semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat semakin berkurang. Maka dengan itu, saya menjalankan kajian ini bagi mengenal pasti aktiviti yang dapat mewujudkan perpaduan dan integrasi dalam penduduk setempat semasa sambutan Hari Gawai Raya. Persoalan bagi kajian saya jalankan ialah apakah jenis aktiviti yang disertai semasa sambutan Hari Gawai Raya di Rumah Josia Konawe dalam kalangan penduduk di Sungai Tuah Konawe. Dan bagi persoalan kedua pula, apakah kepentingan sambutan Hari Gawai Raya di Rumah Josia Konawe dalam memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan penduduk di Sungai Tuah Konawe. Bagi objektif pula, saya akan mengenal pasti jenis aktiviti yang disertai semasa sambutan Hari Gawai Raya di Rumah Josia Konawe dalam kalangan penduduk di Sungai Tuah. Dan bagi objektif kedua pula, saya akan mengkaji kepentingan sambutan Hari Gawai Raya di Rumah Josia Konawe dalam memupuk integrasi dan juga perpaduan dalam kalangan penduduk Sungai Tuah Konawe. Metodologi kajian yang saya jalankan ialah persimpulan, soal selidik, membual kajian kepustakaan, penganalisian data. Saya menyoal selidik seramai 30 orang responden dan juga 3 orang informan. Bagi responden, saya akan menjalankan persimpulan rawak mudah, dan bagi informan pula saya menjalankan persimpulan secara rawak bertujuan. Seterusnya, bagi dapatan kajian, bagi objektif yang pertama iaitu jenis-jenis aktiviti yang disertai semasa sambutan Hari Gawai Raya di Rumah Josia Konawe dalam kalangan penduduk di Sungai Tuah Konawe. Aktiviti yang paling tinggi bagi yang disertai oleh penduduk ialah aktiviti ngabang munjong-munjong, iaitu seramai 30 orang yang menandakannya bagi aktiviti tersebut. Dan bagi aktiviti yang di kedudukan kedua iaitu aktiviti sesi makan malam bersama yang hanya 1 orang sahaja, dan juga aktiviti tarian ngajar. Dan bagi kedudukan yang ketiga iaitu aktiviti sukaneka, dan yang terakhir sekali aktiviti beraneka ragam. Berikut menunjukkan yang penduduk di Sungai Tuah seringkali menyertai aktiviti ngabang ataupun lebih dikenali sebagai aktiviti kunjung-kunjung ke rumah jiran ataupun rumah orang lain. Dan bagi objektif yang kedua iaitu kepentingan sambutan Hari Gawai Raya di Rumah Josia Konawe dalam memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan penduduk di Sungai Tuah Konawe. Antara kepentingan yang paling dominan iaitu mewujudkan kerjasama dalam kalangan penduduk di rumah yang berbeza, mewujudkan suasana harmoni dan juga memberikan peluang kepada kaum lain untuk mengetahui tentang adat kaum Iban. Dan melalui nilai berikut saya dapati bahawa penduduk bersetuju dengan kepentingan yang telah dinyatakan di sana. Dan bagi tempat yang kedua pula, penduduk bersetuju dengan bahawa mengelakkan hubungan merupakan kepentingan sambutan Hari Gawai, iaitu hanya 27 orang yang bersetuju dengan kepentingan berikut. Dan yang akhir sekali iaitu mengelakkan sikap prasangka dan prejudis yang hanya 26 orang yang bersetuju dengan kepentingan berikut tersebut.
Rumusan yang dapat saya simpulkan secara ringkas berkenaan dengan kajian tentang sambutan Hari Gawadaya di Rumah Joshua Sungai Tua Kenawit dalam meningkatkan integrasi dan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Sungai Tua Kenawit ialah dapatlah kajian yang paling tinggi bagi objektif utama kajian ini, iaitu mengenal pasti jenis aktiviti yang disertai semasa sambutan Hari Gawadaya di Rumah Joshua Kenawit dalam kalangan penduduk di Sungai Tua Kenawit ialah aktiviti ngabang. Saya dapati bahawa mereka menyukai dan sering menyertai aktiviti ngabang kerana mereka mungkin merasakan perkara itu mudah untuk dijalankan dan mereka mungkin aktiviti tersebut yang paling seronok mereka dijalankan. Dan bagi objektif yang kedua, iaitu kepentingan sambutan Hari Gawadaya di Rumah Joshua Kenawit dalam memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan penduduk di Sungai Tua Kenawit, iaitu mewujudkan kerjasama dalam kalangan penduduk di rumah yang berbeza, mewujudkan suasana harmoni dan juga dapat memberi peluang kepada kaum lain untuk mengetahui tentang adat Iban. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, kamu menjalankan kajian berkenaan dengan integrasi dan perpaduan dengan membuat kajian pada sudut sambutan perayaan. Okey, dengan soalan saya, selain daripada sambutan perayaan yang dijalankan, apakah lagi langkah lain yang dapat dilakukan secara umumnya bagi memupuk semangat perpaduan dan integrasi dalam kalangan masyarakat? Antara aktiviti yang lain dapat dijalankan adalah melalui sukan. Hal ini kerana mereka dapat bersatu padu dengan satu sama lain demi memperolehi kemenangan. Tidak kira agama ataupun bangsa, mereka akan bekerjasama dengan satu sama lain bagi meningkatkan nama negara, nama sekolah ataupun apa-apa sahaja yang dapat mewujudkan rasa bersatu padu dalam kalangan mereka. Itu isi kajian. Selain daripada itu, pihak kerajaan juga boleh mewujudkan suatu kurikulum. Pihak sekolah dapat mewujudkan satu kurikulum yang dapat mewujudkan rasa bersatu padu dalam kalangan murid yang pelbagai kaum. Sebagai contoh, kelab persatuan kelab perpaduan. Dengan itu, mereka dapat mendidik pelajar dan mewujudkan rasa perpaduan dalam diri mereka. Okey, apakah yang akan berlaku? Apakah impaknya sekiranya perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia pada hari ini luntur? Sekiranya sikap perpaduan dalam masyarakat luntur, berkemungkinan besar peristiwa 13 Mei iaitu rusuhan kaum akan berlaku kerana tiada persefahaman antara masyarakat yang bila kaum dan mereka akan bergaduh antara satu sama lain. Hal ini akan menyebabkan keamanan dan keharmonian negara musnah dan malah mungkin akan merosakkan nama negara kita juga. Malah memberi impak kepada diri masyarakat dalam pelbagai aspek, sebagai contoh keselamatan ataupun dari segi fizikal, dari segi mental mereka. Terima kasih. Okey.